Ketum dah banyak rosakkan masyarakat. Kalau abang tak nampak tu, mungkin dah terlambat. Semua yang dulu nampak normal, sekarang semakin tak betul. Mak ayah dah hilang anak mereka perlahan-lahan. Bukan sebab pergi jauh, tapi sebab ketum yang merampas segalanya. Anak-anak makin hilang arah sebab tengok bapak mereka yang dulu segak pergi kerja, sekarang cuma bergantung pada ketum setiap pagi untuk bangun. Isteri dulu bangga, sekarang terpaksa sembunyikan wajah di depan orang, malu bila orang tanya, kenapa suami selalu macam tu? Apa yang ketum buat pada masyarakat ni bukan cuma rosakkan individu, tapi seluruh keluarga. Yang dulu jadi tulang belakang, sekarang jadi lemah, hilang fungsi. Ketum bukan sekadar benda yang buat ketagihan, dia juga bunuh akal. Dia pecah kepercayaan dan dia langgar maruah. Dia bukan ubat, dia musuh dalam selimut. Abang, ketum ni bukan main-main. Semua yang abang nampak sekarang, ekonomi, keluarga, anak muda yang makin menghilang, itu semua sebab ketum yang berleluasa. Bila orang dah mula pandang rendah, bila anak-anak mula rasa tak ada masa depan, itu semua sebab ketum. Kat sini pentingnya akar suluh bayu. Herba ni bukan sekadar detox ketum dalam badan, tapi ia bantu pulihkan semula saraf yang dah rosak, kuatkan tubuh yang dah lemah dan beri tenaga sebenar tanpa racun. Jangan tunggu sampai anak sendiri rasa malu nak sebut nama abang. Kalau abang sayangkan keluarga, sayangkan masyarakat, berhenti sekarang. Jangan terus jadi sebahagian daripada masalah yang dah berakar dalam masyarakat. Pangkal jalan adalah langkah pertama untuk bangkit. Berhenti sekarang sebelum semuanya terlambat.